Assalamualaikum, saya Akilauni binti Muhammad Fauzi. Jadi saya akan menerangkan penguasaan literasi bahasa Melayu. Literasi bukan sekadar kemahiran 3M tetapi satu perkembangan yang menghubungkan kesediaan fizikal dengan kognitif. Kegagalan individu dalam menguasai satu peringkat literasi akan meroncakkan perkembangan murid dalam mencapai tahap penakulan dan ekspresi idea yang lebih tinggi. Literasi bahasa terbahagi kepada tiga. Yang pertama, pada peringkat bacaan, murid akan lebih memfokus kepada kesediaan diri pengecaman bentuk. Pada peringkat yang kedua, iaitu bacaan mekanis, peringkat ini mengajar proses penyahutan secara teknikal dengan sebutan, kelancaran dan intonasi yang betul. Dan peringkat yang ketiga iaitu bacaan mentalis, tahap kognitif tinggi yang melibatkan pemahaman makna, membuat inferens dan penilaian teks. Bagi literasi menulis pula, pada peringkat yang pertama iaitu peringkat pramenulis. Peringkat ini melibatkan perkembangan motor halus, koordinasi mata tangan dan latihan lakaran corak atau garisan. Dan bagi peringkat yang kedua pula iaitu menulis mekanis. Penguasaan teknikal dalam membentuk huruf, ejaan yang tepat dan penggunaan tanda baca yang betul. Dan pada peringkat yang terakhir iaitu tahap pelahiran. Pada peringkat ini, murid dapat menzahirkan pemikiran secara abstrak dan idea kreatif ke dalam bentuk penulisan yang tersusun. Contoh aktiviti yang dapat dilakukan oleh guru dalam kelas, dan pada fasa awal, guru boleh melakukan aktiviti penyanyian, dan pada peringkat yang pertengahan, guru boleh melakukan aktiviti seperti bacaan berulang dan menyalin petikan. Bagi fasa yang lebih tinggi iaitu fasa maju, guru boleh melakukan aktiviti menggunakan peta IT dan penulisan kreatif. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.